Eh, dah rehat lah. Kau tak nak pergi kantin ke Uzaimi? Tak nak ah, aku dah kenyang. Aku nak tidur ah. Kau tak pergi kantin ke? Tak nak lah. Aku nak buat kerja sekolah. Oh, kira aku nak tidur sekejap. Kau bawa makanan ke? Aku beli sebelum aku datang sekolah tadi. Keropok jagung perisa durian. Ui, sedap tu. Minta sikit. Tadi kau kata kau dah kenyang. Yalah, kalau pergi kantin aku dah kenyang. Tengok kau bawa keropok durian ni. Sedap pula. Minta sikit. Boleh lah. Tapi kau ambil sikit je tau. Itu bukan sikit. Kau ambil dah banyak tu. Aku pula tinggal sikit ni. Sikit lah ni. Satu genggam je. Kau ni kalau aku dah bagi tu ambil sikit je lah. Banyak tu. Alah, sikit je ni. Kawan jenis apalah kau ni? Dengan kawan sendiri pun kedekut. Bukan masalah kedekut lah. Engkau datang sekolah tak pernah bawa makanan. Asyik rembat makanan aku je. Makanan kau makan sorok-sorok. Ingat aku tak tahu ke? Makan tak nak kongsi. Dah aku tak bawa makanan. Macam mana nak kongsi? Yelah. Dah, aku nak pergi kantin. Tadi cakap tak nak pergi kantin. Dah kau rembat makanan aku banyak sangat. Lapar lah aku. Alah, sikit je. Kedekut sangat nak makan seorang-seorang.